Selamat hari semua, saya daripada pasukan sokongan ABS. Hari ini saya akan menunjukkan cara mengendalikan kes tidak hadir dengan deposit atau bayaran awal. Mula-mula pergi ke tempahan. Kemudian tekan lihat tempahan. Cari tempahan dengan memilih tarikh dan pastikan anda menanda pilihan tunjukkan tempahan tidak hadir, NS. Dan tekan butang cari, ia akan mula mencari. Kemudian cari tempahan dan tekan ikon mata untuk melihat maklumat tetamu. Selepas itu, tekan pembayaran di sebelah untuk menyemak transaksi. Jika tetamu telah membuat bayaran, pulangkan bayaran tersebut kepada tetamu. Pilih Payout sebagai jenis pembayaran dan masukkan jumlah yang sama dengan jumlah deposit. Dan tekan butang Simpan, kemudian pastikan anda merekodkan jumlah bayaran keluar di sini. Selepas itu, tutup halaman bayaran dan tekan butang Batal tempahan di sebelah. Dan masukkan kod yang dipaparkan di skrin untuk meneruskan. Tekan butang OK untuk membatalkan tempahan ini. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara mengendalikan kes tidak hadir dengan deposit atau bayaran awal.